Ni dia motor yang berharga bawah RM10,000, RM9,888. Hampa tengok motor ni memang macam tak logik kan. Ni adalah Morbidelli T250X. Jom kita tengok. Sekali lagi aku cakap harga dia memang tak logik, RM9,888. Design lampu dia Masya Allah mengiurkan. Ada DRL bentuk X kat sini dengan projector light, dan juga high beam dia pun jenis projector. Nak dapat macam mana? Tapi yang paling bestnya, jom kita tengok enjin dia. Enjin dia 250cc, single cylinder, air cool. So tak ada lah aku rasa masalah-masalah radiator air tak cukup ke, air masuk angin ke. 250cc single cylinder, bawah RM10,000, air cool lagi. Cukup ke tak? Untuk harga motor ni juga hampa dapat USD fork di bahagian hadapan, dan juga brake cakra dengan ABS depan dan belakang. Tangki minyak ada 11.7 liter dan dikatakan boleh tahan untuk perjalanan sejauh 400 km. Dan ini adalah bahagian lampu belakang. Nampak? So, Enforce akan tawarkan motor ni dalam dua varian, yang standard dengan juga special edition. Dia main dengan kotak. Okay, harga dia aku letak kat sini. So, untuk 24.4 horsepower, boleh beli ke tak motor ni?